adalah ramai-ramai rakyat Malaysia menuntut kita. Bukan kita buat perhimpunan ni PMX tak boleh marah, kita buat sikit ya dibandingkan dia kumpul ramai-ramai berguling atas jalan semua ayat kata terajang kereta polis. Kami tak buat itu. Kami ni lebih tamadun lah, lebih madani lah kata ya. Okey PKR Perak mahu Anwar pertahankan Tambun. ya, saya setuju sebab dan saya minta Tambun tu kali ni Rafizi pergi lawan lah. Saya ingat Rafizi kalau tak ada pertama pergi pandang pergi lawan di Tambun lah. Kalau semua orang tak mahu bagilah saya lawan Tambun, tak ada masalah. Sebab fikir amal petani di Tambun, saya ingat elok ya petani di Tambun, sebab kemenangan kami itu lebih cerah. Yang boleh pergi merata-rata ni ialah Lingkit Siang. Tanya di mana pun dia menang sebab dia tahu pengundi-pengundi itu mereka taat kepada kepimpinan puak mereka ya. Kita ni mudah berubah. Seperti kata Brian Lee, kata kita ni tidak menghormati kepada panggil puak kita, tidak menghormati kepada kehebatan dan jasa-jasa pemimpin. Ya, kepada semua wakil rakyat saya nak beritahu, walaupun kita tak ada peruntukan tapi melawat rakyat. Dia setengah orang kata kalau melawat rakyat ni nak kena bagi bagi apa? Saya melawat rakyat, saya bagi apa? Ada saya bagi sikit lah, itu macam biasa lah. Saya habis, saya gaji saya kira orang kata tak dan seminggu habis, tapi tak apalah, dia jadi wakil rakyat. Walaupun masa tak ada duit kita nak berhutang lah untuk rakyat. Rakyat dia pertama dia minta kursi roda, kursi roda kos tinggi, tapi dia mendingan minta katil. Jadi kita kena bagilah pampers, diapers. Jadi kita sekali diharap penyatuan parti-parti kecil Melayu boleh digabung di bawah payung besar. Saya setuju. UMNO tubuh rumah bangsa, tak apa, di bawah satu payung besar kita bersama. Sebab UMNO saja tidak cukup untuk mengumpulkan kekuatan parti-parti kecil ni. UMNO mesti bersama dengan parti yang besar. Parti yang besar sekarang ni ialah PN. PAS dengan Persatu ni kita ada 74 kursi asalnya. Walaupun sekarang kurang sikit tak apalah. Tetapi asalnya ya, kalau UMNO BN lah 30 kursi, 30 campur dengan 74, 104 kursi. Mana kata nak tubuh kerajaan kita perlu hanya 8 kursi ya. 8 kursi lagi, 8 kursi banyak ya. Amanah sendiri pun ada, PKR sendiri pun kalau mau bersama ada, tak ada masalah. Malah untuk kestabilan rakyat Malaysia ni kita bagi tahu kat PMX masa itulah. Sekarang tak tahulah saya itu kepimpinan masa itu telah mula keputusan bahawa kita akan menyokong bajet, menyokong PMX lah, tapi tanpa keluar peruntukan tak bagi. Sebenarnya begitu saya cukup geram ni, sebab banyak kawan-kawan saya cukup teruk pun teruk. Saya nak beritahu kawan-kawan saya kata saya tak hampa teruk kiri dan kanan. Inilah pemimpin. Siapa yang jadi wakil rakyat, itulah pemimpin. Kita kena sanggup menghadapi benda ni. Memang kalau dulu ni wakil rakyat ni dia kira habis jadi wakil rakyat, hutang kata masih bertapuk kerana digunakan untuk beri perkhidmatan kepada rakyat. Tak ada masalah. Saya sebagai pemimpin, kita ambil bukan risiko, kita ambil pendekatan untuk jadi pemimpin. Kita sanggup berkorban. Buatlah apa yang terbaik, insya-Allah. Lembu korban insya-Allah ya. Kawan-kawan ada yang bagi, saya sendiri pun tak boleh banyak lah, sekok boleh lah, bekok itu je lah. Yalah, semua kawan-kawan yang bagi alhamdulillah. Dan saya pula sekarang ni nak cuba kalau ada sedikit kelebihan,
nak bagi untukkan kepada pelajar-pelajar yang nak masuk universiti. Hal itu penting. Yayasan Fawaz, Yayasan Bersih Kemiskinan dan Dewan Pedagang Melayu telah sepakat untuk bagi bantuan kepada mereka yang masuk universiti dan juga pelajar-pelajar UNIMED yang di bawah kategori B40 tu. Kita akan bantu mereka setakat yang kita termampu. Tapi pelajar B40 ni ramai di pusat pengajian tinggi. Saya sedar mereka perlukan bantuan segera dan serta-merta. Semua pihak akan bergerak ke arah tersebut. Yayasan Basmi Kemiskinan tak banyak, dia nama pun Basmi Kemiskinan. Yayasan Fawaz ni tak banyak, tapi kita bagilah setakat yang termampu. Dan Dewan Perniagaan Melayu juga tak banyak. Okey, ada soalan tambahan? Kapal-kapal hampir sampai dah. Banyak saya terus masuk ni. Ketika kita tap screen kan. Saya terus masuk. Ya, yang PM terbaik ni Setro. Bukan, yang puji PMS. PM terbaik tu. Ya, PM memang terbaik. Tetapi banyak benda yang belum selesai. ART gagal. Setro, ART gagal. Dipertahankan habis-habisan. Sekarang ni Ketua Perang Dunia daripada Amerika Syarikat, perang habis. Ada lagi satu nak cakap apa? Siapa Syiah? Kalau menyokong Iran, Syiah. Minggu depan saya akan bagi kuliah sikit berhubung dengan Muhammad Abdul Wahab. Dan lepas tu saya bagi kuliah sikit tentang Syiah. Ini pandangan bukan daripada profesor, daripada orang awam. Saya sendiri kan orang awam lah, bagi pandangan tentang apa yang. Dan saya akan sekalian siapa berminat, untuk 10 orang je lah, berminat untuk dapatkan buku Muhammad Abdul Wahab, iaitu buku tulisan PhD yang ditulis oleh saya lupa nama penulis, orang Kelantan, dan dapat PhD di Melaka. Saya boleh hadiah 10 buku lah, sebab nak hadiah banyak pun kurang je lah. Kalau mereka bagi nama 10 orang, kita akan bagi hadiah buku Muhammad Abdul Wahab. Baca dan kita faham kenapa orang itu dipanggil Wahabi dan sebagainya. Kemudian apa tu di Polis ni ada satu event, dia sewa khemah kursi tu kan, dia nama Syahidan Event Management. Syahidan Event Management. Dia memang nama Syahidan. Dulu dia nama Syahidan Cushion. Dia buat cushion. Lepas tu dia buat Syahidan Event Management. Jadi nama Syahidan cukup besar. Semua orang kata syarikat saya. Tak, syarikat tu Syahidan punya. Ini orang Utaji. Syahidan tu Syahidan Utaji. Saya orang Taman Tulang. Malah menteri bawah ni pun datang polis, dia pun tengok nama Syahidan. Dia ingat syarikat Syahidan yang buat khemah. Tak. Saya ada lah khemah, tapi tak ada event. Saya khemah free ya. Khemah kursi meja saya tapi melalui syarikat kursi meja tu kena bayar lah, dia simpan barang tu dengan truk. Tapi saya tak ada apalah, saya ada sikit kursi 1000 dan ini kita bagi orang nak buat kenduri dan sebagainya, kita bagi tolong Jadi apa khabar saya terus semua? Dah puas hati? Mak Ketere. Mak Ketere kawan kita. Apa nampak? Mari masuk Aliam tu. Mak Ketere. Mak Ketere. Mak Ketere bukan rakyat dah bukan? Bukan. Mak Tere. Mak Tere. Tu UMNO itu. Mak Tere. Apa Mak Tere? Mak Tere, aku nak beritahu kalau UMNO bersama dengan PAS itu lebih besar. Masuk UMNO kecil. Saya nak bagi dalam parlimen sekarang, UMNO ada 26 kursi. PAS ada 43 kursi. Kita dalam percaturan politik ni akan tengok jumlah kursi yang kita ada.
Jadi Mak Teri kena lihat ini. Saya lebih melihat kalau PAS campur UMNO, kita ada 104 kursi. Kalau Amanah mari join kita, 112 kursi. Kalau Sarawak mari join kita, dah 112 campur dengan 22, 30, 140 kursi. Sakano. Kita sebenarnya kekuatan kepada pembangkang ni berada kepada PAS dan juga kepada PN dan juga UMNO. Kekuatan orang Melayu sendiri Bumi Putera ialah terletak kepada PN dan juga PAS dan juga UMNO. Dia orang tadi gambar saya pakai baju hijau, mesyuarat tadi, sekarang pakai baju hitam. Ya. Tema hari tema sikit kan. Okey, tetap sekali kan kita nak ambil apa 30,000. Tu sih, ada orang tanya tu sih, apa maksud alhamdulillah bertenang seketika? Malah kata orang banyak duk fikir bahawa macam-macam boleh berlaku tentang hubungan PAS Bersatu, hubungan PN dengan parti-parti lain. Saya kata bertenang. Yang paling penting bertenang. Sebab saya tak mau rakyat duk fikir masalah. Sebab saya jenis manusia lain. Saya walaupun saya nampak kaki garang, kaki perang, tapi saya nak beritahu, saya mengambil pendekatan yang bertenang kalau melibatkan rakyat. Saya ikut cara Nabi SAW. Cerita tentang bila sahabat kepala angin dengan seorang badui, Nabi kata bertenang, kan, bertenang. Ada cerita tentang berlaku di Masjid Madinah, seorang badui datang buang air kecil, semua sahabat nak pukul dia. Nabi kata tak payah, tolong cuci tempat dia kencing. Jadi kalau pergi pukul bolehlah, kawan tu sakit lah, tapi akan timbullah cerita di kemudian hari dia dipukul dalam masjid dan sebagainya. Orang tak cerita kata dia kencing dalam masjid. Masjid itu bukan ada simen, dia pasir kan. Jadi Nabi kata bertenang. Jadi kita ambil pendekatan yang lebih baik. Rakyat nampak bertenang, rakyat pun terus buat kerja lah. Tentang keputusan politik, kita tunggu. Dalam PAS ni kita ada majlis syura yang akan buat keputusan politik yang besar, ya. Termasuklah statement Andy Play. Termasuk statement MB Poleh pun saya dah telefon dia, kata jawapan kepada pemberita, kalau pemberita tanya soalan, bertenang lah. Sebab ini keputusannya bukan letak kepada Poleh, keputusannya letak kepada pusat. Bersatu Poleh pun kena bergantung pada pusat, Poleh juga bergantung pada pusat. Tetapi kitanya adalah sekarang ni kita letak di bawah PN pusat. Saya fungsi PN negeri. Bila saya kata bertenang lah. Tapi kalau orang tak mau ikut cakap saya, tu salah lah. Sebab apa? Saya fungsi PN. Bertenang semua pihak, buat kerja, dan cakapan politik ni biar bila sampai masanya kita bercakap politik. Buat masa sekarang ni keadaan bertenang tu boleh membantu lebih banyak daripada kita tak bertenang. Boleh? Picak. Kata sekali guys, tak dapat dah 30,000 kan? Okay guys, kita tolong guys 5 minit ni kita nak end, lepas tu nak masuk dalam, tolong saya nak terpaksa masuk.